Right, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel Warisan Garage. Untuk episod kali ni nak buat sikit pasal saga aku ni yang dah berapa lama tak jalan, sadai lah. So tak tahulah. So let's say aku nak keep lagi kereta ni atau macam mana. Tapi walau bagaimanapun tak nak pun tetap kena jaga juga kan. Sebab kereta ni pun bawa juga, walaupun sadai-sadai pun bawa juga. Tak sekerap macam sebelum ni lah. So sekarang ni dia ada satu problem pada enjin dia, yang mana dia punya idling dia kacau. Dia macam pakai high cam tapi tak seteruk pakai high cam, sampai dah kadang-kadang enjin pun dah tersengguk-sengguk semua kan. So sebelum ni aku dah buat dia punya intake apa semua, check semua tak ada bocor, alhamdulillah okey. Tapi aku rasa ni mungkin isu daripada masalah dia punya marking pada timing belt. So untuk enjin 4G6 series ni dengan sama juga dengan 4G9, kalau korang salah marking, dia akan kacau pada timing tau. Even satu mata pun memang dia akan kacau pada timing. Timing dia akan jadi idling lah. Akan naik turun naik. Lepas tu bila bawa RPM 2 antara 1000 ke 2000 tu dia macam tersengguk. Dia tersengguk tu waktu kau lepas throttle, lepas minyak dia kan. Bawa pun sikit hati. Lepas tu ada isu yang kedua, bunyi kat enjin ni. Aku tak tahu lah bunyi apa. Nak kata bunyi tailpad, bukan macam tu, tak pasti. Sebab head ni waktu aku ambil dulu, kereta ni aku dah tukar dia punya head, bunyi yang sama keluar. Tapi nak kata bunyi block, bukan bunyi block. Waktu aku buat overhaul masa mula ambil dulu, tak ada apa masalah road goyang ke pun, tak ada, okey, fit. Ni bearing, king bearing ni, dia punya rod pun semua kosong-kosong ni. Dia punya size bearing semua kosong-kosong lagi lah. Tu yang isu yang kedua. Isu yang ketiga, wastegate tak buka. Ini aku suspect ada bocor dekat piping intercooler. Aku pernah letak spring rate 1.8 bar, dia cuma naik 1.1 bar je paling tinggi, dan wastegate tak buka. So tanda daripada situ berkemungkinan ada bocor besar lah. Sebab last time tu aku ada buat pressure test, aku ada custom sendiri lah, aku tak tunjuk. Bila kita pump, dia bunyi angin bocor keluar, tak dekat mana tu tak pasti. So maksudnya nak kena buka one set piping ni, kena bawa keluar. Nak tahu dia bocor tu dekat mana kan. Okey lah, malah aku nak cerita panjang, aku nak buka timing belt dulu. Buka lah dia punya reservoir tangki. Dulu masa mula pakai kereta ni macam semua nak buat. Tapi bila fikir balik dah pada aku bukan dah waktu dia lah. Dah start dah malas. Ya, benda ni tak ada cover ni, dia dah meleding tau. Sebab dia macam dia punya belah dalam ni dah patah, so dia tak boleh ikat dua skru. Kalau nak ikat boleh, skru tu kena panjang ikat daripada luar. That's why dia bunyi berdengung-dengung kan. So ni dia terhimpit dengan puli luar ni. Ini mana datang minyak Aku ni sekarang kalau buat kerja, kalau yang sempit-sempit ni aku dah lemah betul lagi. Timing belt ni pun basah, dia pasal minyak. Tapi nanti basuh pakai sabun kan, sebab dia getah kan, tak ada apa.
teruk leaking. Bearing ni baru. Baru lagi tukar ni. Okey, ni dah boleh terus keluarkan. Pakai kaki tadi. Okey, lepas tu kita keluarkan puli ni. Bukan ni, potong tepan tu, puli bawah tu. So yang ni maybe tak nampak lah. Dia masalah Saga ni, dia punya frame dia ni bawah sangat. Kalau Wira dia tak adalah bawah macam ni kan. Teruk mat leaking. Dari mana ni aku nak kena investigate. Okay, aku buka ni dulu. Leaking ni belah mana? Tutup ni dulu. Lubang ni tengok macam mana cerita. Sekali lubang tu je. Penyakit dia, gede. Apa? Ini penyakit dia yang buat aku pening. Berapa lama aku pening. Tukar coil tak jadi, tukar ni tak jadi. Last sekali lepas kita buat, check dia punya marking dia okey, cantik. Check marking sini tepat, kat belah bawah pun tepat, ngam. Okey, so sekarang ni aku nak buat dia punya leaking dulu, barulah aku buat yang ni, yang masalah idle kan. Jadi sekarang ni nak tengok dekat mana dia keluar leaking. Memang setakat ni aku jumpa dekat dia punya pipe return. Return punya gasket tu aku dah beli. Lepas tu apa yang kat sebelah timing belt tu dia basah dekat sebelah daripada atas tau. Maksudnya timing belt ni dah kena minyak. Tapi tak adalah serius sangat kan. Dia kena dekat bahagian bearing tu. Jadi minyak tu mengalir kat bearing tensioner dengan bearing idler. Maksudnya bearing tu lah. Jika punya bearing tu dia kena, and then timing belt basah. So sekarang aku nak buka dia punya timing belt. So aku nak tengok dia punya minyak tu daripada mana. Kalau dia kata pada bawah cover gasket tu, bawah cover gasket lah kita tukar kan. Hopefully bawah cover gasket lah, jangan heat leaking. Heat leaking masak weh, nak buka heat. Aduh, lepas tu dengan manifold ni bocor pun nak buka. Kalau body Saga memang renyah. Nak cakap apa sebab korang kena buka radiator, kau kena buka piping ni apa semua, wastegate ni semua kena buka. Wastegate ni pun kalau ada bajet aku nak pakai yang event clamp lah. Tak nak pakai yang flange biasa ni sebab leceh shoot. Aduh, Saga ni memang segi dia sempit. Dia tak macam masa kau pakai perdana ni kan. Belah depan tu, kau bayangkan dia punya luas tu, dekat radiator tu boleh letak kipas lagi. Itu dia punya luas tu, perdana. Lepas tu yang pasal idling gila ni, so aku dapat nasihat daripada salah seorang member aku. Dia kata itu bukan masalah sensor ke apa, dia kata itu masalah fueling tu. Maksudnya masalah fueling dengan ignition lah. Maksudnya cuba try tukar plug. Tak tahu lah, maybe tu aku pakai plug local ke apa kan, tak tahu. So nanti aku akan try tukar plug. Senang, aku pakai plug wajar je lah. Plug 4G6 ni dia BP6 berapa dah, plug standard dia lah.
Tapi tak apa kau pakai BKR pun, BKR6 pun okey je. BKR6 ke atau BKR7 ke tak kisahlah. Lepas tu cuba untuk dia punya cam sensor ni jangan tarik habis. Takut tarik habis tu kat distributor ni mungkin dah berusia kan, boleh jadi juga. Bila tarik habis memang dia advance tapi dia dah tak boleh nak bagi signal sepenuhnya dekat ECU tu. Kadang-kadang takut ada signal sangkut. Jadi kau cuba try marking balik, letak balik ataupun pusingkan balik dekat kedudukan asal dia. Lepas tu tengok macam mana. Lepas tu dia kata fuel regulator try set ikut bacaan standard lah. On vacuum lebih kurang dalam 2.8 bar macam tu. Lepas tu spark plug ikut pada dia kata kalau spark plug tu dia punya gap 1.1, yang paling kecil korang boleh buat dia punya gap is 0.9 ni. Maksudnya cuma 0.02 je dia punya tolerant gap tu lah yang dia tak, sebab mungkin betul juga sebab nanti kan dia punya elektrod tu kan nanti dah terlalu bengkok. Dia terlalu bengkok takut api tu dah tak cantik kan. Betul juga, memang api dia tu rapat, dia pendek jadi api ni, tapi masalahnya dia punya elektrod tu dah bengkok macam ni kan. Okeylah, kita buka timing bell tu. Jadi dia bertemu antara puli intake dengan puli exhaust. Makin tu dia akan bertemu macam ni lah. Oh, I see. Okay. Oh, isi bocor. Okey, nampak dekat sebelah sini. Sebelah sini dah bocor.